Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni kita balik kerja sama lagi dengan Z250. Hujan lah, basah. Tak pernah lagi aku buat vlog lah hujan kan. Hari ni kita try buat vlog lah hujan. Sekarang ni petang je hujan, petang je hujan. Hai. Kita pula memang ride pergi kerja. So tak boleh nak elak lah. Hai. Alhamdulillah jalan dah clear sikit. Tertipu. Aduh, ya sikit. Sekarang ni asal petang je hujan, asal hujan je petang. Motor ni pula ekor dah sunat. Aduh. Basah. Hui, anjir. Tak nak tahu kayak hujan ni, aduh. Banjir lagi. Ikut kiri ya. Tahu deh kau ada. Kiri. Wah, jalan tak cantik aduh. Alah, kereta ni pun. Tak boleh nak laju. Saya kereta standard. Kalau aku laju ni memang sliding. Tengah usah kan nak tukar tayar Nak usah Michelin Road 6 ke Rosso ke. Tahu nak tukar tayar apa. Anjir berbaloi lah. Dan boleh pepah. Beli mahal tak boleh pepah tak best tak. Rugi kan. Tayar motor lah lagi mahal dari tayar kereta. Nak sangat pakai motor kan. Basah. Jalan lah basah kan. Jalan je lah. Kalau tunggu hujan berhenti, tidur atas jalan cerita dia. Aku ni dengan silau. Aduh. Makin lebat lah, aduh. Laju kat pecah tu. Ui, ada. Bahaya siut. Baik, kita masuk kanan lagi tadi. Kalau tak, berlanggar lah. Kau ni sabar lah. Azian, dia tak laju lah. Basah lah seluar tu. Malas nak pakai hujan tadi. Oh. Nak gimana kiri kanan? Kereta ni kejap kiri kejap kanan. Risau aku.
Oh, gelap. Lampu tak ada. Ya Allah. Licin banget. Saya tuh slide. Apalah lampu merah. Okey lah guys, video kali ni sampai sini je dulu. Kita ride dalam hujan. Pada yang first time tengok tu, silalah subscribe, komen dan share lah kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih support channel saya ni. Kita akan banyakkan lagi konten-konten dia, insyaAllah. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi dalam next vlog. Ada mata kedai. Oi, signal ada. Baby. Ya Allah. Hey. Ini seorang lagi. Tukar lorong bagi signal. Baru tukar. Bukan dah tukar baru bagi signal.